Tetapi row below dah ada 3. Tak cukup, saya boleh klik lagi, table insert, row below. Okey, dah ada dah ni. Katalah saya tak nak yang belah kanan ni, saya nak delete. Apabila saya nak delete kolom daripada atas ke bawah ni, kolom ni saya tak nak. Saya klik salah satu yang besar ni dipanggil table, yang kecil-kecil ni dipanggil cell. Okey, saya klik dalam salah satu cell di sini, klik sebelah kanan, table, delete, kolom. Dah tinggal 2 kolom. 2 kolom, 4 row. Saya tak nak, saya nak buang row dekat bawah ni, ataupun mana-manalah row yang saya nak buang. Saya klik dekat salah satu cell dia, klik sebelah kanan, table, delete, row. Okey, sekarang ada 3 table, ada 3 row, 2 kolom. Katalah ini saya nak adjust. Okey, yang ini saya boleh bagi besarkan. Lihat, begitu kesudahannya. Katalah atas ni saya standby kan nak letak logo, sini saya nak letak menu. Kalau saya nak letak menu di sini, okey, biasanya cursor yang blinking ni dia perlu letak di atas sekali. Perlu diletak di atas sekali. Macam mana nak letak cursor ni di atas sekali? Klik sebelah kanan, table cell property, dekat content alignment ni, dekat content alignment ni, pergi dekat top. Okey, so bila anda klik saja di dalam kotak ni, cursor ni sudah pun berada di atas. Barulah, katalah saya nak letak menu ni, saya boleh letak table di dalam cell ini. Saya letak table di dalam cell ini. Cara dia, insert, table. Saya letakkan 5 kali 1 katakan. Lihat apa terjadi. Okey, sekarang ada 5 table. Sini mungkin saya boleh adjustkan. Sini nanti nak letak home katakan. Sini produk katakan. Sini kalau kita nak buat affiliate ataupun marketing plan, kita boleh buat marketing plan. Bawah ni mungkin contact us. Yang bawah sini mungkin FAQ. Mungkin bawah ni kita nak tambah lagi satu kolom macam yang saya ajar tadi. Klik belah kanan, table cell, table insert, row below. Lihat, ada lagi satu row. Sini mungkin kita nak tulis map. Okey, jadi macam-macam kita boleh buat. Okey, kalau kita nak ubah color macam yang saya ajar tadi, highlight kan, kita nak bold katakan. Tulisan pun kita nak tukar kepada berdana katakan. Okey, dan kita nak kecilkan tulisan ni. Okey, kalau kita nak ubah background, kita boleh highlight kan. Katalah dalam sel ni sahaja. Kawan-kawan nampak ada 2 kotak ni. Kotak yang kedua, choose color for background. Klik kat sini, ambil color yang kita nak. Okay, so you see, dah berbeza sedikit. Okay, sekiranya kita nak masukkan gambar dekat logo ni,
pastikan kita dah ada simpan gambar tersebut. Jadi apa yang perlu kita lakukan, klik di insert image. Selalu klik dekat don't use alternate text. Jangan lupa ya, klik dekat don't use alternate text. Choose file. Katalah saya pilih salah satu file yang saya dah ada dekat sini. Saya klik dekat file tu dan saya klik OK. Lihat, gambar ni pun kita boleh adjust kan. Ini cara untuk meletakkan gambar. Jadi kalau anda ada macam-macam gambar, anda boleh letakkan. Okey. Sekiranya anda tahu alamat website, cara kedua untuk letakkan gambar macam ni ya. Kalau saya pergi ke mana-mana satu website, kalau saya nak ambil website mereka ataupun gambar ataupun logo daripada website mereka, asalkan saya tahu alamat saja pun sudah memadai. Contohnya utusan online ni, saya klik sebelah kanan, keluar property. Ini ada address dia. Dekat sini ada address dia, saya boleh ambil macam ni. Klik copy, saya control C ataupun copy, pergi dekat end view, saya klik di sini, saya insert image. Di dalam image location ni, saya control V ataupun paste. Jangan lupa klik dekat don't use alternate text. OK. Lihat, automatic dia masuk. Asalkan anda online dalam internet, dia akan terus masuk. Sekiranya anda ingin adjust size dia, bolehlah klik di gambar ni. Ada kotak 8 ketul ni, anda boleh adjust dekat sini. Okay. Itu adalah dua cara macam mana kita nak masukkan gambar. Okay. Sekiranya kita nak masukkan video pula, katalah saya nak masukkan video di dalam kotak ni, dan video tersebut saya nak ambil daripada YouTube. Saya kena pergi YouTube. Langkahkan kaki mencari ketenangan hati ini. Apa yang ku buat serba tak kena, masih juga aku begini. Sudah ku cari kepastian, apakah harus ku biarkan